Nabi pun kadang kadang orang menghina Nabi dalam media sosial pun kadang kita dibiarlah dia usah. Orang bakal Quran pun kadang kita betul. Tapi cara untuk kita nak membela, dalam kitab saya ni ada sebut tentang bagaimana Zaid bin Harisah membela Nabi SAW di Taif. Ini mahal. Sebab apa? Sebab kita biasa dengar Zaid bin Harisah dia bersama dengan Nabi Taif. Dia tahu Nabi dibaling batu berdarah kepada Nabi. So di mana Zaid? Di mana Zaid? So kalau kata Nabi ceritakan kepala aku dibaling batu berdarah sampai melecak kaki, takkan Zaid ni. So dalam kitab Sirah Ibn Hisham atau Ibn Ishaq menyebutkan Zaid bin Harisah lah yang melindungi Nabi daripada dibaling batu. Allahu So Akbar. bayangkan macam mana keadaan Nabi pada ketika itu memang dah teruk dah. So Pada kalau Zaid. So itu yang kita kata membela Rasulullah. So bayangkan macam mana boleh Zaid bin Harisah keluarkan badan dia untuk lindung Nabi, melainkan pasti ada cinta dalam hati Zaid kepada Nabi yang boleh lindung Nabi. Kan? Itu yang mahal tu. Kita nak kan kepada kita punya kehidupan hari ni. Kalau kita tanya Ustaz hari kalau Ustaz anak Ustaz jatuh rumah tu Ustaz dimarah apa dia buat? Kita akan lindung sebab kita cinta pada dia. Tapi sebenarnya kisah Zaid bin Harisah yang refleksikan kepada kita bukan tengok kepada keluarga kita. Kalau keluarga kita tak payah tanya. Pasal kita memang sayang isteri kita, sayang anak kita. Tapi kalau di luar, orang-orang lain, contoh kadang aksiden contohnya. Kadang apa yang kita buat? Apalah, nanti ada orang yang tolong orang lain. Saya sebutkan dalam kitab 7 Pembela Rasulullah ni. Sebab kita tak boleh nak, kerana tidak ada cinta kita kepada orang yang ada di luar. Padahal Nabi katakan, "Min wa'adukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cintai diri sendiri. So kalau hari ini kita tengok ada orang yang accident ataupun orang yang ditimpakan ujian malapetaka, kita hanya ambil handphone untuk tengok konten, buat live sahaja. Tak apa perasaan kita sebenarnya, apa dalam hati kita sebenarnya, cinta ataupun memang nak konten tersebut. Di situ jawapan kepada 7 pembela Rasulullah untuk kita kena muhasabah balik. Bagaimana kecintaan kita kepada orang-orang yang ada di luar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi cukup kalau kita nampak tunjuk pada Allah, kita ni boleh meniru ataupun mengambil iktibar daripada setiap satu sahabat yang diceritakan oleh Ustaz dalam buku ini. Kadang-kadang yang salah faham orang kita. Dia nampak tujuh pembela tu mungkin zaman Nabi je, kena bawa anak panah kan. Kena berperang dulu. Sedangkan Ustaz ceritakan tentang Bilal bin Rabah. Ustaz ceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi yang ada pelbagai peranan Ustaz. Semuanya kita boleh jadi pembela kepada sunnah Rasulullah SAW. Sebab sahabat Nabi ni kalau ikut kiraan paling ramai ataupun kiraan ulama yang paling ramai ada 140,000 orang sahabat Nabi. Ini menerusi ketika mana Hajjatul Wada lah, haji perpisahan ataupun haji terakhir Nabi, ada 140,000 orang sahabat yang berwukuf dekat situ. So ini semua dikategorikan sebagai sahabat. Kalau kita doa setiap daripada sahabat-sahabat 40,000, kan kita kena payah kita ambil. Jadi kita ambil 7 sahaja, dan 7 ni pula bukan sahabat-sahabat yang 10 yang al-ashar mubashirun. Itu mungkin orang dah kenal lah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi kita ambil 7 sahabat Nabi ini yang mungkin kita pernah dengar nama dia, tetapi kita tak pernah dengar cerita dia. Dan mungkin kita pernah dengar cerita dia, refleksi je. Satu terus lihat. Kadang-kadang kita dengar nama tapi tak tahu kisah. Betul. Contoh kalau Ustaz. Ini masyhur lah, maksudnya paling perang yang hebat, ada satu kisah yang mungkin ramai orang tak tahu tak Khalid. Boleh reflect jadi kita. Ya, betul Ustaz. Hari Al-Walid yang tak lewat sikit masuk Islam. Dia masuk Islam pun dengan sahabat yang lewat juga nama Amr bin As. Dia masuk ke dalam Islam beberapa masa nak pembukaan Kota Mekah. Bila dia masuk Islam, peranan dia sebagai pembela Rasulullah, ataupun kita panggil dia dikenali sebagai pejuang ketenteraan. Di dalam perang Uhud, ketika mana dia menentang Nabi, dia masih lagi belum Islam, dia punya idea yang membuatkan orang Islam menjadi kucar kacir, hampir kalah sebab idea dia dan juga kawan dia Ikrimah bin Abu Jahal. Sama, Ikrimah bin Abu Jahal pun agak lepas masuk Islam.
Tapi bila dia punya peranan sebagai strategi perang dia, menunjukkan dia punya idea bagus, peranan dia sebagai ketenteraan bagus, sehingga dia masuk ke dalam Islam pun, sebenarnya dia gunakan kecerdikan dia itu untuk nak menjadi orang yang terbagus juga di depan. Tetapi bayangkan, sebab itu banyak saya ada buatkan kisah dalam saya ni cuba refleksikan Khalid Al-Walid ini. Bayangkan ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memutuskan ketenteraan untuk berperang dengan tentera Rom. Tentera Rom ni dia punya maharaja dia Hercules lah, ataupun Arabnya adalah Heracles. So pada waktu tu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai pemimpin perang pada waktu itu. Bila mereka naik pergi ke Yarmouk, Islam hanya ada 24,000 orang saja. Berbeza dengan orang-orang Rom yang ada 100,000 lebih ketenteraan yang sangat banyak. Maknanya nak menjadikan satu nisbah 3, satu nisbah 5 tu memang tak boleh masuk di akal lah. Tapi kita jangan lupa, sebab setiap peperangan Islam sebelum daripada ni, perang Badar, Islam, perang Uhud, semua Islam sikit. Allah memberikan endorsement dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah berikan pertolongan dalam perang Badar, Allah berikan pertolongan dalam setiap peperangan yang ada. Ini yang menyebabkan bahawa semua orang tidak risau walaupun dia kuantitinya kurang. Tetapi apa yang saya ketika Al-Jarrah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, kami sikit, boleh tak bawa lagi ketenteraan yang ada? So sikit tu bukan bermaksud dia takut. Ini konsep tawakal, Ustaz. Betul. Sebab kalau kita ada konsep tawakal, lebih baik buat serah je lah. Bukan tawakal. Kena ada perancangan. Kena ada usaha. Maksudnya bila kita usaha, itulah nama. Kalau kita inilah PWTC. Naik motor. Lepas tu dia tak tutup motor, dia Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pergilah naik beli buku, satu beg. Nak pergi keluar dia. Tak lu bacaan aku. Dia kata gitu. Tu bukan tawakal. Kunci tinggal. Enjin masih buka. Tak betul. Dia kalau tawakal ialah tutup kunci, handle, kemudian kuncilah apa yang boleh kunci. Nak sarung, tutup terus semua boleh. Barulah Bismillahirrahmanirrahim. So ini sebenarnya konsep tawakal. Tapi kata hilang juga Ustaz. Kena redha dengan kehilangan itu nama konsep tawakal. So dia bukan hanya serah, tapi dia ada tawakal dan dia kena redha dengan ujian. Tapi bila Abu Ubaidah tulis surat tu menunjukkan dia usaha. Maknanya, wahai Khalifah, kami nak lagi orang, beberapa apa, janji kami dah buat dah. So bila tahu Abu Bakar tulis surat pada Khalid Al-Walid yang pada waktu tu dia ada di Kufah ataupun Basrah, Parsi punya kerajaan lah. Sebab dia waktu tu ada Syariah kecil. Syariah ni peperangan kecil. Tapi bila dapat surat Khalid Al-Walid dapat surat daripada Abu Bakar, dibawa lagi 9,000 daripada Kufah ke Basrah. Tuan-tuan, di mana? Di Parsi, Lebanon, Syria, Jordan, itu semua Syam. Kufah, Basrah sekarang ni adalah itu sekarang. So bayangkan membawa 9,000 tentera. Okey, ringkaskan kita sebab nanti boleh bacalah dalam saya baca. 9 tentera bawa datang ke Yarmouk, dapat berita Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Allahu Akbar. Dapat berita Abu Bakar waktu tu pun dah hujung-hujung wafat. Sakit 15 hari demam. Maka Abu Bakar pun tulis surat mengganti kepada dia adalah Abu Umar Al-Khattab. Maka bila Umar naik saja menjadi khalifah Islam yang kedua, pertama sekali yang dia buat adalah menuliskan surat pemecatan Khalid Al-Walid dan naikkan semula Abu Ubaidah Al-Jarrah. Masya-Allah. Jadi akan sebut kenapa jadi gitu. First kali dia buat. Sebab ketenteraan Khalid Al-Walid dah nak sampai. So sebelum apa-apa hal nak berlaku peperangan ke, dia pecat dulu. Orang mungkin kata, pasal apa Omar tu dengki dengan Omar tak dengki. Nanti kita akan jawab. Cuma bila mana Khalid Al-Walid bila dah sampai sana, surat tu sampai kepada dia. Bayangkanlah Ustaz, baru sampai. Betul. Surat pun baru dapat. Betul. Tiba-tiba surat tu pula surat pemecatan, bukan surat naik gaji, naik pangkat, bukan. Surat pecat, naikkan balik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau kita lah Ustaz, saya lah. Kalau saya patah balik. Pergi Kufah. Sebab sana ada jawatan. Betul. Tapi apa yang keluar daripada mulut Khalid Al-Walid, refleksi yang kita boleh ambil. Bila Umar tanya oleh Khalid, Umar dah pecat kau, kenapa kau tak nak balik ke Kufah? Dia kata, ini Allah la uqatilu min ajli Umar walakin min ajli Rabbi Umar. Dia kata, demi
Aku berperang bukan kerana Umar. Aku berperang kerana Tuhan Umar. Masya Allah. Ustaz, ni mahal Ustaz. Perkataan ni adalah perkataan yang kita nak dapatkan zaman ni sangat susah. Tapi sirah menyebutkan di dalam kitab-kitab sirah, antaranya kitab Ashabul Rasul, kitab Hayatul Sahabah, Suwarun min Hayati Sahabah, menyebutkan bagaimana keikhlasan Khalid ini, walaupun dia dipecat oleh Umar Al-Khattab, tapi dia tetap juga berjuang. Tak apalah, aku duduk di bawah Abu Ubaidah Al-Jarrah, sebab dia tahu Nabi pernah sebutkan Abu Ubaidah Al-Jarrah ialah Al-Amin. Dia adalah orang yang paling teramanah. Apa salah aku duduk di bawah Al-Amin? Al-Amin, Abu Ubaidah Al-Jarrah pun dia kata, aku tak nak duduk atas. Kan, kalau kita tengok kaki aku dah hebat. Itu kita. Tapi bila Khalid Al-Walid dia kata begitu, kita boleh belajar bahawa macam mana untuk kita nak dapatkan keikhlasan dengan apa yang kita buat. Poin saya ialah refleksinya, kalau hari ni kita buat benda-benda yang orang tak nampak, tak apalah, Allah nampak. Hari ni kita buat kebaikan kepada orang, hari ni saya belanja dia Ustaz, tapi dia terima kasih pun tak ada, tak apalah, sebab Allah tahu kita ikhlas. Tak payah nak sibuk-sibuk, saya tolong dia ni, lepas ni jangan harap pun tolong dia lagi. Habis hari ikhlas kita. Kan, hari ni kita belanja orang, hari ni kita buat baik pada orang, hari ni kita buat konten, hari ni kita buat tolong orang niaga, tapi tak ada yang diberikan. Dia macam tu je. Macam tu buang saya. Habis. Kenapa? Kita buat bukan kerana dia. Kita buat kerana Tuhan dia. Allah. Kasih kepada kita. Dan jawapan kepada Umar Al-Khattab, kenapa Umar pecat tadi, kita nak tinggalkan. Aku nanti kalau salah faham, kena jawab juga. Sebab Umar tak nak pergantungan para sahabat yang 33,000 tadi bergantung harap kepada Khalid dah. Sebab apa? Sebab dalam rekod sejarah Khalid Al-Walid, mana-mana saja peperangan yang dia ketuai, semua menang. Tak pernah kalah yang dia ketuai. Mana termasuklah perang Uhud, perang Mu'tah, semua yang dia ketuai semua menang. So Umar takut kalau dia biarkan, orang akan kata tak apa, kita ada Khalid. Yang sepatutnya Allahus Samad dah beralih kepada Khalid pula. Akidah yang Umar Al-Khattab betulkan, bukan dia cemburu pada Khalid Al-Walid. Masya Allah. Bukan setakat benda perang je. Saya ingat dalam satu ucapan Abu Bakar, ada orang-orang wajid, orang Quraisy, orang wanita Quraisy, kamu tak lain. Ada power sangat Khalid waktu itu. Khalid baru memenangkan parti. Jadi nak sebutnya orang yang hebat dia, walaupun dipecat, tapi oleh kerana tingginya, hebatnya adab dan dia punya akhlak, betul, terima dengan baik sah. Tapi Ustaz, saya tengok Khalid ni lewat masuk Islam. Betul. Tapi kita tak pernah dengar sahabat-sahabat yang senior, kau bawah, kau lambat masuk, kau junior, aku naik dulu. Tak ada Ustaz. Kita tak pernah jumpa pun. Boleh terima semua Ustaz. So, maksudnya mereka ni mengiktiraf orang-orang yang memang dalam Islam dia tak ada senior junior. Kalau masuk Islam lambat pun, ada naikkan Islam. Hasan bin Sabit lambat masuk Islam, Nabi naik. Khalid Al-Walid dia lambat masuk Islam, tapi Nabi naikkan dia juga sebagai ketua peperangan. Dalam Islam mengiktiraf orang yang betul-betul pakar. Tidak ada senior junior. Junior dapat iklan balik ulang tahun naik, tak ada. Mana yang boleh dibawa di nilai atau di value kan? betul. InsyaAllah. Jadi kalau sebelum tu, sebab kita nak ada selingan juga, Tuan-tuan, di tangan saya ada buku tu daripada Rasulullah. Kita nak buat sesi ni interaktif lah. Jadi kita akan minta Ustaz tanyakan soalan kepada hadirin. Hadirin tanya Ustaz. Kita buat rekod sikit. Ustaz tanya hadirin. Siapa boleh jawab tuan-tuan? Soalan mudah aja, soalan sirah. Kita akan bagi percuma ataupun hak sikit. Ya. Boleh. Soalan susah. Soalan jangan susah sangat. Bagi yang level beginner. Beginner okey. Apa soalan sirah? Tuan-tuan dengan elok adik-adik ke kakak-kakak ke makcik-makcik pun tak apa. Angkat tangan, jawab betul. Nampak semangat. Semangat pakcik. Yang itu tak payah jawab kat situ. Pakcik tadi. Okey.
Okey. Ustaz, ada tahu Ustaz? Okey, soalan pertama yang mudah insya-Allah. Kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya orang panggil khadim lah, ataupun khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadam kita panggil. Khadam Nabi. Dalam kitab saya 7 Pembela Rasulullah ni ada seorang yang menjadi khadam Nabi, berkhidmat dengan Nabi 10 tahun, dan usia ketika mana dia berkhidmat pun waktu tu dia berumur 10 tahun. Siapakah sahabat tersebut? Dahsyat ni tuan. Tolong mana petugas kita ni? Bawa mic. Okey, boleh. Abang pakai songkok. Ada mic lain? Mic lain. Pak Ustaz, Sayyidina Anas. Masya Allah. Betul lah. Sila je. Alhamdulillah. Cuba Ali radhiyallahu anhu. ambil hadiah. Silakan boleh ambil hadiah. Boleh bang. Ni kita. Masya-Allah. Tahniah bang. Terima kasih banyak. Saya dah takut dah tak boleh jawab ni. Soalan Memberi manfaat. Masya-Allah. Sama je. Apa nak nanti kita ambil apa? Dah cepat. Okey. Okey Ustaz. Baik. Sebut pasal Sayyidina Anas Ustaz. Ya, cerita Okey, Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW datang berhijrah ke Madinah, dia waktu itu memang berusia 10 tahun. Darjah 4, 10 tahun ni. Dan dia masuk Islam awal Ustaz. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dia dah masuk Islam. Dia masuk Islam dengan mak dia, itulah Mus'ab bin Bilhan, atau gelaran dia Ummu Sulaim. Masya-Allah. Cuma bapak dia je tak masuk Islam, Malik bin Nadar. Anas bin Malik masuk Islam, dan dimatilah dekat tengah jalan tu, dia mati kena rompak. Tetapi bila dia masuk Islam, bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Ummu Sulaim, dia adalah orang yang nak juga memberikan hadiah seperti mana sahabat-sahabat yang lain ni. Sahabat-sahabat Ansar ni semua banyak, ya Rasulullah kami ada ni, ya Rasulullah kami ada ni, ya Rasulullah. Banyak hadiah yang diberikan. Sebab kebanyakan orang-orang Ansar ni ada yang kaya-kaya juga. Tapi Ummu Sulaim ni dia tak ada apa-apa. Tapi dia fikir dia nak bagi juga something yang boleh untuk dia ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia pergi jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, aku tengok semua orang bagi hadiah pada engkau, tapi aku tak ada harta nak bagi. Cuma suami dia yang baru ni kaya lah. Suami baru ni nama Abu Talhah Al-Ansari. Kaya Ustaz, Abu Talhah ni kebun banyak. Kira macam kalau ada pangkat Datuk Seri, Tan Sri, Seri semua. Tapi dia tak pernah gunakan pun suami dia punya kekayaan. Dia nak dia punya sendiri untuk bagi pada Nabi. Dan dia kata, Rasulullah, semua orang bagi hadiah pada engkau, tapi aku tak ada apa nak bagi, melainkan aku ada seorang anak saja. Nama dia adalah Anas bin Malik. Ya Rasulullah, aku hadiahkan kepada engkau Anas bin Malik ini untuk diberi khidmat kepada engkau. Dan waktu itu Anas bin Malik baru berusia 10 tahun. Saya ada ceritakan dekat buku 7 Pembela Rasulullah ni, macam mana khidmat Anas bin Malik pada waktu itu. 10 tahun, darjah 4 apa je yang kita tahu. Darjah 4 ni tengok apa, kartun je lah. Si TikTok kan. Main Beyblade Ustaz. Kan. Maknanya nak jadikan seperti Anas bin Malik sekarang ni mungkin agak jauh sikit lah, sebab dulu matured awal jadi kan. Tapi nak katakan Anas bin Malik diberikan kepada Nabi SAW. Saya sebutkan juga dalam kitab 7 Pembela Rasulullah, 7 doakan Anas bin Malik. Tuan, doa ni juga boleh doakan kepada anak-anak kita. Boleh. Untuk siapa-siapalah yang kita nak doakan. Nabi tak pernah tolak apabila orang minta pada dia. Nabi angkat tangan dan Nabi doa kepada Anas bin Malik. Nabi kata, Allahumma tawil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa akhfir dambahu. 4 doa yang Nabi berikan untuk Anas bin Malik. Pertama, ya Allah, Allahumma tawil umrahu, ya Allah panjangkan usia Anas bin Malik. Makbul Ustaz. Anas bin Malik di antara sahabat Nabi yang terpaling panjang umur dia, dan dialah paling akhir. Sebagai riwayat kata dialah yang paling akhir meninggal di pada kalangan sahabat. Umurnya 104 tahun, meninggal tahun 94 Hijrah. So dia meninggal saja tak ada sahabat lah.
Walaupun ada sebagian kata ada lagi seorang, tapi kita ambil dia lah yang paling last sekali berkat doa Nabi SAW paling panjang. Umurnya Anas bin Malik. Yang kedua, wa akthir malahu, ya Allah perbanyakkan harta bendanya. Betul, ketika mana dia dah lepas daripada menjadi khalifah Nabi SAW, maka Islam pun dah buka di Kufah dan di Basrah, dia berhijrah ke sana. Dan cucuk tanam dia semua berhasil dengan 2 kali setahun berhasil. Orang pelik. Dia kata, wahai Anas, macam mana? Kita orang punya setahun sekali, berhasil orang punya 2 tahun sekali. Maknanya dia punya tu cepat, berganda-ganda. Hadis tadi, dia kata doa Berkat hadis daripada Allah muncul hadis tadi. Dan juga wawalahu, ya Allah perbanyakkan anak-anak Anas bin Malik. Dalam rekod sejarah menyebutkan anak-anak cucunya, cicitnya cacat 100 orang. Maknanya dia sempat tengok ada 100 orang di bawahnya anak cucu cicit dia. banyak Banyak. Maksudnya kita kalau sampai tahap-tahap pun dapatlah cucu cicit tu dah tak ada lagi lah, ada lagi, tapi mungkin sampai cicit pun dah kebanyakannya dah tak ada lah. Kita lah maksudnya umur dah 80 ke kali mungkin dah tak sempat. Umur yang pendek kali kan. Tapi nak katakan bahawa berkat doa Nabi dia sampai dan boleh tengok 100 orang cucu cicit yang ada. Dan dia, yang keempat ialah waghfir dzambahu, ya Allah ampunkan dosa. Kalau 3 yang awal ni makbul dalam dunia. Yang keempat kita tak payah ceritalah. Sebab Anas bin Malik pun kita tahu dia adalah sahabat kanan Nabi walaupun dia kecil. Walaupun dia belasan tahun duduk dengan Nabi di Madinah. Umur Nabi ketika wafat dia berusia 20 tahun. Semua benda yang dia tahu dalam rumah Nabi, orang luar ada yang tak tahu, dia ceritakan. Dia paling banyak meriwayatkan hadis Nabi tu tuan, 2286 hadis. Nombor 3 paling banyak. Pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu 5374 hadis. Kedua Abdullah bin Umar 2680 hadis. Ketiga Anas bin Malik. Ini paling banyak. Maknanya bayangkan dia berumur begitu banyak meriwayatkan hadis. Bayangkan kecerdasan akalnya, bayangkan dia punya kekuatan dia. Walaupun dalam hadis disebutkan juga dalam buku 7 Fadilah Rasulullah ni, dalam riwayat ada dalam hati dia tu, dia rasa macam aku tak nak buat kerja Rasulullah ini. Tapi di hati dia, tak boleh, aku kena juga taat apa ya. Sampai ada tahap macam tu dalam hati. Sebab umur 10, 11, 12 tahun itu tak main je. Betul. Sampai ada satu riwayat ceritakan ketika mana Nabi suruh buat kerja, dia Unais, Nabi gelarkan Anas bin Malik. Unais ni adalah bahasa lembut kepada Anas bin Malik. So nak memanja dia. So bila Nabi SAW suruh, dia adalah satu benda tu terjumpa sama kawan mereka main kat situ. Jadi buat dah yang Rasulullah minta maaf. Tapi dia tak marah. Dan inilah Anas bin Malik belajar daripada kesabaran Rasulullah, kebaikan Rasulullah yang menyebabkan Anas bin Malik jatuh cinta dengan Nabi. Sehingga dalam sirah menyebutkan selepas Nabi wafat, setiap hari aku akan teringat 2 masa. Aku ingat yang pertama aku akan gembira, aku ingat yang kedua aku akan menangis. Pertama bila Nabi SAW sampai ke Madinah, itulah momen kegembiraan aku bila jumpa dengan Nabi SAW. First time jumpa. Dan yang keduanya bila mana aku tahu hari itu adalah hari wafatnya Nabi SAW. Aku sangat sedih pada waktu itu dan menangis. Sehingga Fatimah binti Rasulullah kata, wahai Anas, nak kebumikan Nabi memanglah kena letak tanah kan, nak kebumikan Nabi. So apa Anas bin Malik buat apa yang aku boleh buat, wahai Fatimah. Dan ini saja yang aku boleh berkhidmat yang terakhir untuk nanti untuk letakkan Nabi dalam di yang lahannya. Itulah yang menyebabkan Nabi sangat-sangat rindu kepada Nabi. Nabi SAW. Tadi kalau kita bahas Khalid ni, watak dia seorang yang tegas, panglima, melawan musuh. Watak kedua dia lebih jadi itu juga adalah pembela Rasulullah. Dia sudah membela sunnah Rasulullah. Yang ketiga Zat, seorang lagi tokoh kalau kita nak ambil yang berbeza personality Zat. Ya. Mus'ab bin Umair Zat. Yang dikenali sebagai orang yang sangat popular di Mekah. Ya. Dia keturunannya
Kemudian bila di Madinah, waktu kewafatan Ustaz. Ya Ustaz, boleh kongsikan. Okey, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang muda. Nabi SAW dia berkawan dengan berbagai jenis umur. Suatu kadang-kadang saya dalam buku saya di Jumpa Bila Rasulullah pun saya sebutkan juga umur-umur mereka supaya kita nak nampak gambaran Nabi tak berkawan hanya sebaya dia saja. Ada Nabi berkawan dengan atas dia 2 tahun. Hamzah bin Abdul Muttalib menjadi sahabat karib dia, walaupun Hamzah adalah pakcik Nabi. Ada Hakim bin Hizam bin Khuwailid, anak buah Khalid bin Khuwailid yang 5 tahun atas lagi tua daripada Nabi, tapi dia menjadi sahabat Nabi dan masuk Islam. Ada juga yang bawah-bawah, ada sebaya dengan Nabi Abu Bakar, dia 7 tahun dia berbual dengan Nabi. Maknanya Abu Bakar muda daripada Nabi. Maknanya Nabi 40 tahun ketika dilantik menjadi Nabi Rasul, Abu Bakar 38. Ada juga yang bawah-bawah, yang maksudnya bawah-bawah ini adalah yang muda-muda seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, dan juga termasuklah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat Nabi yang sangat muda ketika mana dia mula-mula memeluk agama Islam. Tapi sabaran dia bukan diseksa, bukan dikurung, bukan diletakkan di atas batu ataupun dia letakkan pada Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arad. Ini semua sahabat-sahabat yang pernah diseksa oleh orang kafir Quraisy. Tetapi yang ini saya rasa lagi teruk Mus'ab bin Umair ni. Kenapa? Sebab dia adalah orang yang sangat kaya daripada kalangan keluarga dia. Mus'ab bin Umair ni hidup dalam kalangan keluarga yang kaya. Mak dia adalah tokoh bangsawan, hartawan. Maksudnya mak kepada Mus'ab bin Umair adalah orang-orang yang berpengaruh dekat Mekah. Bila dah macam tu, orang tahu Mus'ab bin Umair telah pun beriman kepada Nabi SAW. Maka dia lihat dia dan membuktikan bahawa Mus'ab bin Umair telah pun beriman dengan Uthman bin Talhah. Dan so Talhah ni dilihat sikit masuk Islam. Ketika pembukaan kota Mekah tu baru dia masuk Islam. Talhah ni adalah seorang yang memegang kunci daripada kalangan Bani Syaibah. So bayangkan Uthman bin Talhah ni, konak sikit dia punya cerita. Uthman bin Talhah yang belum masuk Islam, tapi dia rasa macam Islam ke Mekah, pembukaan kota Mekah, dia rasa macam dia tak dapat lagi pegang kunci Kaabah. Nabi dah masuk, semua akan ambil semua, tapi Nabi kata tak, kunci Kaabah ini tetap akan dipegang oleh keturunan Bani Syaibah, sehingga ada pemimpin yang zalim akan merampasnya. Seluruh Bani Syaibah masuk Islam. Masya Allah. Selepas dia dengar Nabi kata begitu, dia Uthman bin Talhah ni lah yang dia nampak Mus'ab bin Umair dah beriman dengan Nabi. Dia pergi report dekat mak dia. Dia kata, wahai puan, anak puan dah ikut Nabi SAW, ikut Muhammad dah. So pergilah, tak jaga dia, pergilah tengok dia betul-betul, tanyalah dia. So pada waktu itulah bila mak dia dapat tahu saja, mak balik, dia tanya, Mus'ab kau ikut Muhammad? Dia kata, ya. Sebab senang pula orang yang macam betul. Bila dah tu keadaan balik daripada agama Muhammad, masuk balik agama yang lama. Itulah menyembah Hubal. Di Mekah ada satu berhala yang besar nama dia Hubal. Dalam Quran Allah sebut ada Lata, Uzza, Hubal. Ini semua berhala yang mereka letak untuk disembah di antara Mekah dan Taif. Di Mekah tu sendiri ada berhala besar namanya Hubal. So masuk balik agama lama, agama nenek moyang, kata tak mahu. Sebab aku tahu apa yang kata, kalau kau tak mahu, kau dikurung. Masuk dalam kurungan, dalam rumah dia lah. So bila dikurung tu lah, dia tak dapat nak keluar, nak pergi belajar dengan Nabi SAW di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dia cuba cari jalan macam mana aku nak keluar untuk nak berjumpa dengan Nabi. Sehinggalah satu hari dia dapat dengar Nabi SAW memerintahkan sahabat berhijrah ke Habsyah. Kali pertama dan kali kedua, dia nak keluar sangat. So bila dia nak keluar pada waktu tu lah, dia cuba cari jalan rumah dulu. Kita tak boleh bayang rumah macam sekarang lah. Rumah dulu mungkin dia tanah liat dan pelepas kamar macam tu saja lah. Mungkin kalau nak pecah tu senang sangat lah kot. Kita boleh bayang begitulah. Dan akhirnya dia berjaya keluar daripada kurungan tempat mak dia yang kurung tadi tu, dan dia pergi ke Habsyah. Dengan beberapa sahabat yang ada. Tapi di Habsyah tak lama, sekejap je. Selama 2 bulan kemudian dia patah balik sebab ada isu dekat Mekah. Nabi baca surah An-Najmi, kemudian semua orang sujud sahwi, sujud tilawah pada waktu tu. Sebab ujung surah An-Najmi itu ada sujud
sujud tilawah. So waktu tu orang-orang kafir Quraisy yang mendengar Nabi baca surah An-Najm pun sujud juga. So mereka menyangka orang kafir Quraisy sudah beriman kepada Muhammad. Padahal tak, kami tak ada pun, kami tak sujud pun. Macam itulah lebih kurang. So bila Mus'ab bin Umair balik semula sebab dengar dah kabar berita bahawa dah semula Islam, rupanya tidak. Dan akhirnya bila dia balik tengok kan, pada waktu itulah mak dia kata, keluar Muhammad pun tidak. Sampai dia kata, kalau itulah yang menghalang aku untuk nak beriman dengan Muhammad, aku tak nak ada. Sehingga kan dia pergi ke Madinah pun tak ada apa yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Sehingga nanti di Madinah Nabi tengok Mus'ab bin Umair masuk ke dalam masjid dalam pakaian yang bertampal-tampal. Nabi katakan dulu Mus'ab bin Umair kalau lalu satu lorong, bau wangi dia, orang boleh cap terus. So, atar ni kalau kita beli yang mahal, ratus ke ribu ringgit punya, kita spray dia kekal lama di situ. Jadi tapi kalau mahal dia akan stay kat situ. So bayangkan Mus'ab bin Umair punya perfume dulu, kalau dia spray dia tarik awal dia masih lagi kekal kat situ. Dia Mus'ab lalu ni pakaian yang sangat-sangat mahal di masa Islam dia tidak. Dan Nabi kata ketika dia tengok dalam masjid, maksud dia kata dulu Mus'ab bin Umair ni pakaian cantik, sekarang murah dalam keadaan yang lurus, pakaian yang bertampal-tampal, yang lebih menyedihkan Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud nak masuk ataupun nak ditutup dengan kain kafan, tutup ke kaki tu nampak, cukup kain kepala tu nampak. So bayangkan Nabi menangis bila tengok Mus'ab bin Umair dalam keadaan begitu. Dan hari ini kita boleh belajar daripada refleksi Mus'ab bin Umair, bukanlah semua kekayaan. Kita jangan tinggalkan kekayaan. Memang Islam digalakkan untuk kita semua kaya, orang susah, zakat dan sebagainya. Tapi jangan sampai kaya itu menghalang kita untuk berada pada jalan Allah. Mus'ab tengok kekayaan yang itu boleh menghalang dia pergi dengan insya-Allah. Ini menghalang aku. So pergilah daripada aku. Aku tak nak. Selagi mana aku boleh bersama dengan Nabi, dengan Islam, dengan Allah, dengan agama, apa saja yang menghalang kita, bukan kekayaan, apa saja kawan-kawan yang menghalang kita nak masuk dalam agama Allah ataupun nak beralih pada jalan Allah, itu menghalang kita, jauhkan. Gadget yang boleh menghalang kita daripada nak dekatkan diri pada Allah, tinggalkan dulu. Nanti dah okey, ambil balik, no problem. Sebab itulah yang akan menghalang kita untuk dekatkan diri pada Allah. Saya dah sebutkan dalam buku Pembela Rasulullah tentang Mus'ab bin Umair. Setiap sahabat kita ada 3 refleksi. Ada dua. Masya-Allah. Maksudnya tuan-tuan, kaedah Ustaz menulis dia bukan setakat bercerita. Seperti mana tuan-tuan dengar seronok atau khusyuk dengar Ustaz cerita, macam itulah Ustaz tulis cerita. Kemudian yang penting ada reflection. Yang penting daripada cerita tu kita tahu kita nak buat apa. Kadang-kadang kita baca sirah, kita baca tapi tak tahu apa yang boleh relate untuk diri sendiri. Baca tapi tak tahu nak amalkan apa. Jadi Ustaz dah sediakan refleksi yang sesuai untuk kita masing-masing. Macam tadi kisah Mus'ab bin Umair. Tadi kita cerita Khalid Walid Panglima Perang. Cerita tentang Anas bin Malik hadap Nabi. Mus'ab bin Umair pendakwah, orang yang dihantar oleh Nabi menjadi pendakwah di utusan pertama. Masya-Allah. Soalan kedua ni kita nak bagi soalan sebelum kita nak menamatkan sesi kita. Baik. Okey, saya ulang bagi yang baru hadir, mana-mana yang berada di sini. Ustaz Idris Faris penulis kita insya-Allah akan memberikan soalan. Siapa yang boleh jawab, kita bagi buku bonus ni 7 Pembela Rasulullah. Soalan sirah. Silakan. Baik, soalannya yang senang insya-Allah yang senang. Di dalam kalangan sahabat Nabi SAW, dia ada dia punya gelaran dia. Okey, ada yang mula-mula yang menunjukkan pedang, ada yang pemanah yang hebat, ada yang menyimpan rahsia Nabi SAW, sahibus sirri Rasulullah. Tapi di kalangan para sahabat yang saya sebutkan juga dalam 7 Pembela Rasulullah ni, ada gelaran yang diberikan ialah hubbu Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat itu? Siapa dapat jawab, insya-Allah kita berikan buku
Cuma saja insya-Allah hadiah dia adalah 7 buku 7 pembela Rasulullah. Sama anak belakang abang belakang tadi. Sini bang. Silakan. Sini bang. Main dekat bang. Main sini. Sini bang. Siapakah anak angkat Rasulullah SAW? Okey, Masya Allah ni. Sini bang. Salam. Masya Allah. Betul jawapan dia, nak kunci jawapan ni. Tak nak pakai talian khairat. Masya Allah, betul jawapan dia. Zaid bin Harisah merupakan sahabat Nabi dan juga anak angkat Nabi SAW yang disayangi. Gelaran dia adalah Hubbu Rasulillah. Tanya insya-Allah ni. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Insya-Allah jazakumullah khair. Saya bos ni tak gila ni. Okey. Maknanya kena susah lagi tu. Okey, Ustaz. Sebelum penutup dah, kalau tengok gambar Yang ni ke yang ni? ini yang susah Ustaz. Buku ni pelik, kenapa tunjuk belakang Ustaz? Orang nak tengok muka. Muka depan. Muka depan buku. Muka depan orang nak tengok. Yelah, sahabat tu ada. Tunjuk belakang. Lihat. Masya Allah. Kenapa begitu? Ini simbolik juga sebenarnya. Iya. So dari ada sekecil-kecil perkara kita try. Itu dia. Okey, tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita tengok kita punya muka depan ini, kita akan tengok 7 itu adalah 7 ini adalah bukan 7 pembela yang kita sedang tulis ataupun kita tulis dalam buku kita ini. Kita tak nampak wajahnya sebab kita tak boleh nak lukiskan wajah. Jadi lebih senang apa sebenarnya mereka lah yang melihat Nabi SAW, bagaimana kehidupannya, bagaimana sunnahnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana aktivitinya, apa dia. Sahabat yang takkan sama dengan sahabat yang lain. Kita ada 140 orang. Okey, contoh mungkin sahabat yang pertama tak pernah dengar apa yang sahabat nombor 7 dapat dengar daripada Nabi. Mungkin nombor 2 tak dapat dengar apa yang nombor 5 daripada Nabi. So daripada POV 7 orang sahabat lah yang melihat Nabi, kita akan dapat tengok 360 darjah sirah Nabi. Contoh perang Uhud, kita POV Nabi, tapi dia sebenarnya ada POV Omar di atas bukit belakang Jabal Uhud. Ada POV Omar, ada POV Abu Ubaidah. So bila dibedah POV baru nampak 360 darjah tu. Jadi kenapa di belakang? Sebenarnya kita perlu mentadabbur ataupun untuk menelusuri sirah sahabat-sahabat ini untuk mempelajari sirah Nabi ke pandang itu. Itulah simbolik apa muka depan buku itu. Ada rahsia dah. Ada rahsia. Jadi kalau tuan-tuan Dah tak ini rahsia lah. dapatkan feeling sebut POV 360 degree, bagaimanakah para sahabat melihat Rasulullah dan Rasulullah, tuan-tuan boleh dapatkan buku ini untuk dibaca dan direnungi, insyaAllah. Tulis ini untuk semua, dan saya rasa buku ini saya lebih banyak kepada kekeluargaan. Dia bukan hanya buku sirah semata-mata sirah, tapi dia lebih banyak kepada refleksi. Satu orang sahabat kita letak 3 refleksi, bermaksud ada 7 sahabat, 2 refleksi yang berlainan, yang kebanyakannya kita akan kaitkan juga dengan kekeluargaan. Contoh tadi Anas bin Malik, Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi SAW. Hari ini yang kita nak reflektkan, mungkin hari ini kita sedang berkhidmat dengan mak yang kita sedang sakit, Zat, yang tiap bulan nak kena bawa pergi hospital. Mungkin ada rasa macam orang lain. Anas bin Malik ada jawapannya dalam buku ini. Dan juga banyak lagi kecintaan, banyak lagi Bilal bin Rabah dalam kitab kita. Buku kita ni pun ada kita ceritakan kenapa Bilal bin Rabah yang dipilih untuk menjadi muazzin pertama. Zaid bin Harisah kenapa disuruh oleh Allah untuk kahwin dengan sepupu Nabi Zainab bin Jahsy, padahal Allah tahu tahun depan akan cerai. Kenapa suruh kahwin juga? Ada benda yang kita jawab dalam buku ini. Cara nak pujuk diri saya. Ya, betul. Pujuk diri. Tak ada ke? Mic tak ada. Saya seorang cara. Cara nak pujuk diri dengan sirah. Allah. Sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu,
tinggi-tinggi. Macam Sebenarnya untuk saya Ustaz, dia bukan untuk orang sangat. Untuk saya, sebab saya setiap Jumaat di Radio Zayan pukul 8 pagi untuk kita cerita sahabat-sahabat kami lah. Kita 38, 39 orang sahabat kita cerita kan. Dan semua tu kita ada refleksikan dekat situ. Ada bukan cerita saja tapi refleksi juga. Tapi kita bercerita tu adalah untuk diri kita sebenarnya. Apa? Kita ambil daripada sahabat ni, kita nak jadi apa? Dia bukan hanya sekadar untuk orang dapat, Alhamdulillah lah. Tapi untuk kita sebenarnya yang kita nak bawa, untuk kita nak jadikan seperti mana sahabat-sahabat hidupkan dalam kekeluargaan dia. Sebab Nabi pun tunjukkan kehidupan daripada sudut siapa Nabi? Ayah, siapa Nabi? Menantu, siapa Nabi? Mertua, semua ada pada Nabi. So para sahabat tengok Nabi untuk jadikan benda itu. Kita juga kena tengok untuk jadikan benda itu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, ini satu mesej yang baik. Peluang untuk tuan-tuan, insyaAllah sesi ini ada jualan, ada diskaun khusus dan tuan-tuan yang membeli boleh mendapatkan tuan-tuan oleh Ustaz. Saya beli dan tuan-tuan yang mungkin nak gabung atau mendapatkan produk ada Komik Sirah, Komik Khalifah, Komik Saintis Islam, tuan-tuan boleh ke Leluai Nokta di Dewan Tun Razak 4. Nombor berapa saya? 832. Masya Allah. Saya biasalah. Luar biasa. 832 kan? Betul kan? 832 kan? Okey. Untuk banyak lagi promosi istimewa, boleh promosi kita akan bagi setiap seorang yang hadir dan juga ada juga boleh membeli buku tersebut. Jadi itu saja saya rasa untuk sesi kali ini. Terima kasih kepada semua tuan-tuan yang sudi dengar dan sudi menjawab soalan.